Kotak biru ni merupakan Tecno Camon 50 Ultra 5G. Kalau tengok semuanya ada dalam ni. Siap casing lagi, siap tempered glass lagi, charger dan juga kabel pun diberikan. Dan tahu tak, Tecno Camon 50 Ultra ni memang diciptakan untuk orang Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tahan lasak dengan ketahanan sehingga IP69. Sebab orang Malaysia ni suka tangkap gambar. Jadi untuk dapatkan tangkapan yang baik, perlukan kamera yang cantik. Macam dekat sini kita ada kamera sehingga 60 kali zoom dan juga kamera yang terlalu cantik untuk tanggapan waktu malam. Selain daripada itu juga dia ada IP rating IP69 guys ni untuk anda yang buat rider Grab Food kan, ataupun Food Panda, Lalamove ke apa, memang memerlukan sebuah smartphone yang tahan lasak. Memang menepati cita rasa orang Malaysia sebab mereka nak yang tahan lasak, nak kamera yang cantik dan satu lagi nak fungsi AI. Anda boleh buat macam-macam dengan AI, sama ada jadikan gambar-gambar anda tu jadi video ataupun gambar-gambar yang ada tu jadikan sebagai art gallery. Dan kamera ni juga boleh dibawa ke dalam air untuk rakaman sementara seketika kan. Jadi kalau nak pergi pantai ke, nak snorkeling ke kan, tak payahlah beli casing tu, pakai je terus macam ni, terus celup rakam je. Untuk setiap cerita untuk Malaysia, kepada anda yang rakyat Malaysia, anda rasa berbaloi tak phone ni kan? Tahan lasak, kamera cantik kan? Nyata kat bahagian komen di bawah.